kepala ikan kerapu. Ini 2.2 kilo. 1 kilo RM22 di harga dalam 44. Sebab organ dia dah banyak buang. Belah dalam ni tak buang, rugi sikit lah. Tapi ini beza sikit dari jenahak. Bibir dia macam ada isi, kalau jenahak tak ada isi. Dan kalau nak masak pun kena potong dua ni, belah dua. Kalau tidak, kena pakai kuah banyak baru dia tenggelam. Ini pipi dia pun ada isi. Kat ada ikan ni nampak dia macam sisik dia dah buang. Panjang dia 25 cm. 20 cm oh. Tebal ikan ni 10 cm. Beza dia dengan jenahak. Jenahak nipis. Kalau masak tak perlu potong dua. Jenahak pipi tak ada, bibir pun tak ada isi. Yang ni ada isi. Pipi pun ada isi. Kat sini pun besar sikit ni. Isi dia mungkin banyak lagi. Bukan mungkin, memang banyak lah dari jenahak. Jenahak kempih. Ini dia kembung sikit. Ini nampak besar sikit lah dari kepala jenahak tu. Ini baru separuh. Baki lagi sebelah kepala tu boleh makan dengan protinat. Tapi rasanya untuk kita 4 orang makan, lebih baik makan dia seketul. Jangan makan sebelah. Kalau makan sebelah ni rasa tak puas.